Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni I ada mood rajin untuk I bersiap. Jadi jom teman I untuk bersiap sama-sama. So barang-barang yang I akan guna iaitu cushion ni, lepas tu lip balm ni, lepas tu this setting spray. Untuk lipstick I akan guna Anas kod Hawaii. Lepas tu I akan top up dengan Wansu punya lipstick juga kod Ferrero Rocher Chocolate Velvet. So jom kita start. Actually the originate ni I baru beli semalam sebab sale dekat TikTok lah, murah. I beli dalam 13 ringgit something daripada RM24 jimat kan. Lepas tu hari ni pun I dapat tengok sale lagi jadi RM7, murah gila weh. So aku nak try lah. I baru beli. So this condition I beli kod this light warm ni kod yang ketiga kot. Dia putih tapi dia kekuningan. Kulit I putih kekuningan. So I nak warm ni. Dia punya cermin dia ni. Susah macam susah sikit. Okay. Tada! Baru. Sangat baru. Okay. So macam ni kot dia. Macam tu lah. Sayang, so aku kena ada kasih sikit. Okay. Kedap. Ush, banyak guys. So I kedap kat sini. Okay. Wow, dia tutup iPad aku weh. Korang tengok korang tengok. Lepas tu dia punya ni pun wangi. Minyak ni macam tak macam apa. Tapi dia agak minyak lah. Yang dia pakai, yang tak pakai. Kuning tak kan? Saya rasa okey lah. So this is base dia. Korang nampak sendiri. Yang ni I pakai, yang ni I tak pakai. Dia tutup. Dia medium to coverage I think lah. So I akan penuhkan belah ni. Nanti kita get back to full makeup.
Okay guys, I dah siap bahagian muka I. Ni full face makeup I guna The Originate lah. Lepas tu sekarang ni I nak buat blusher. I akan guna Anas Coat Hawaii ni. I akan ambil dia punya sorry guys, I akan ambil yang ni lah, liquid punya, matte punya ni lah, Coat Pink Hawaii. Lepas tu I akan guna tangan je. Tapi kan korang tengok dia punya foundation sangat-sangat ni lah best. I suka gila. Dia tak berminyak, dia tak ni. Mungkin sebab I dah prep muka I dah elok-elok kan, kot lah. Okay. So dari kamera nampak elok. I nak tengok dekat cermin pula elok ke tak. Okay, elok. Okay, touch sikit ni. Dagu sikit. Okay, kau nampak kan? I punya base sangat-sangat cun lah cakap. Okay, dah siap. Lepas tu I akan pakai matte ni balik, Hawaii ni. Kita letak kat sini. Actually I tak gimana pun, just nak tengok Originate punya, nak try Originate punya formula dan produk makeup dia lah. I suka sebab sekarang ni I suka. Nanti balik jap, nanti bila dah sampai rumah mak mentua kita tengok makeup ni correct ke, tak okay ke, kita akan tunjuk. Okay, so ni je lah makeup simple I. Untuk kening, I akan ambil mascara Dazzle Me ni. I akan lay je. Sorry. Akan lay je. Meletup. Last pakai ni Wansu punya Coat Ferrero Rocher. Akan buat sebagai ombre.
kaca dekat kamera tak nampak dia punya image dia kotak. So aku tengok kat ni. Sekejap I can add I can add shimmer. Asal agak-agak lama tak record video ko tau. I can add shimmer. So I akan pakai this product. Aku ambil shimmer ni tu. Okay, I akan letak dekat hidung. Letak dekat mata. Tak, I akan letak kat sini. Pointing dia punya tulang pipi. I akan letak kat sini. I akan make colour brown, base brown. Lepas tu ni simple je. Dah siap. Siap dah guys. Simple je. This is my makeup simple. Tapi I rasa dekat I punya macam blusher tu macam over sikit dekat depan. Kalau dekat dalam kamera nampak okey je. Last, I akan spray setting makeup. Sangat-sangat wangi I akan decorate. I akan isi untuk limit saja.
Okay dah. Lighter. Dah. Okay. This blush Anas. Sangat cantik dan sangat pigmented. Lepas tu ni untuk primer lah. Primer letak sini lah. Ni Wet n Wild Shimmer. Tapi pelik, kenapa dia punya tengah-tengah tu kali hitam? Aku pun tak faham. Kod apa tau? Kod ni, Nude Coma ni. Nude Coma. So, letak sini. Lepas tu, ni argan oil. Aku tak guna pun Waktu ni aku beli nak pakai wedding. Tapi macam tak function. Tak tahulah. Maybe aku tak pandai guna kot. Lepas tu, what else? Ni I punya brusher. Brush di sini. This all I punya highlight, I punya kening, buat kening semua dekat sini lah. So yeah, I akan letak dekat sini lah kot. Letak kat sini. So this is all my sponge and puff. Kat sini juga. Dah siap. I dah siap susun. So inilah jadinya.